Tarian Singa. Hari ini, Ravi bangun sangat awal. Hari ini adalah hari yang penting bagi saya. Aduh, saya berasa sangat gemetar. Ini kali pertama saya membuat persembahan tarian singa. Saya mesti mempersembahkan tarian singa dengan baik bersama Ciming. Ravi dan Ciming, ahli paling muda dalam kumpulan tarian singa itu. Mereka telah berlatih tarian singa selama 3 bulan. Saya pasti kalian dapat membuat persembahan dengan baik. Encik Pak ialah jurulatih tarian singa. Dia bapa Ciming. Dia melatih Ciming dan rakan-rakannya pada setiap hari Sabtu. Sebuah van tiba di hadapan rumah Ravi. Kamu sudah bersedia untuk pergi, Ravi? Ayuh naik ke dalam van. Adakah semua orang sudah berada di dalam van sekarang? Ya, semua orang sudah berada di dalam van. Kita akan menuju ke tempat kalian membuat persembahan. Sebuah lori membawa ahli kumpulan yang lebih tua. Mereka membawa peralatan bersama-sama mereka. Kami membawa gong dan simbal. Gendang juga. Ciming dan Ravi bermain simbal. Cikyong bermain gendang dan Kok Sing bermain gong. Kami akan memainkan rentak dan tempo yang berbeza untuk menyesuaikan dengan pergerakan singa. Bunyi muzik yang kuat dan tarian singa akan menghalau roh-roh jahat. Tarian singa akan membawa tuah, kebahagiaan dan kemakmuran di tempat-tempat kita membuat persembahan. 2 orang penari bekerjasama dalam tarian singa. Saya memegang kepala singa. Saya memegang badan dan ekor singa. Semasa menari, singa menunjukkan pelbagai perasaannya. Singa boleh berasa gembira, bangga atau marah. Saya bergerak pantas dengan langkah yang bertenaga. Saya menari mengikut irama muzik. Saya mengawal mata, mulut dan telinga singa untuk menunjukkan perasaan singa. Ini ialah rangka kepala singa. Rangka ini diperbuat daripada buluh dan dawai. Kemudian, rangka itu ditutup dengan kertas berwarna. Seterusnya, kami menambah misai dan janggut berbulu pada muka. Akhir sekali, kami menghias muka itu dengan rambu-rambu dan loceng. Mari kita lakukan senaman pemanas badan. Encik Pak bercakap dengan perlahan kepada Cikyong dan Kok Sing. Mereka kelihatan bimbang. Mari kita keluarkan kepala singa mini ini dari kotak. Ravi dan Ciming berlari dengan pantas ke arah jurulatih mereka. Encik Pat, kami ada rancangan. Ya, Encik Pat, kami ingat langkah-langkahnya. Janganlah kita menghampakan kanak-kanak itu. Kamu berdua pasti mahu membuat persembahan. Encik Pat membuat pengumuman. Kami ada persembahan tambahan untuk kanak-kanak.
Mari kita alu-alukan ahli muda dari kumpulan tarian singa ini. Chi Keong, Kok Sing dan ahli kumpulan yang lebih tua mula memainkan muzik. Saya memukul gendang. Saya memukul gong. Kami membenturkan simbal. Mari kita menari-nari mengikut alunan muzik. Ayah, budak-budak lelaki itu hebat. Bolehkah saya menyertai kumpulan tarian singa? Wah, hebatnya mereka. Saya berasa bangga dengan kamu berdua. Semua orang memuji kamu berdua.